Untuk kaki kembara semua, kita dah ada pasport versi baharu. Hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, pengenalan PMA struktur baharu itu adalah satu langkah transformasi penting dalam memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara, di samping memberikan lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat. Rakyat Malaysia 18 tahun ke atas mempunyai pilihan untuk memohon dokumen perjalanan baharu itu bermula esok 1 Julai dengan tempoh sah laku selama 5 atau 10 tahun mengikut keperluan pemohon. Pengenalan pasport 10 tahun itu dijangka mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport, menjimatkan masa pengguna serta memudahkan urusan perjalanan dalam dan luar negara. Kadar bayaran bagi PMA dengan tempoh sah laku 10 tahun adalah RM350, manakala untuk tempoh sah laku 5 tahun kekal RM200. Sementara itu, krisis pelarian global semasa menuntut Malaysia memperkukuh mekanisme pengurusan sedia ada bagi memastikan tanggungjawab kemanusiaan berjalan seiring dengan keutamaan keselamatan serta kedaulatan negara. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu penting memandangkan dunia kini berdepan krisis pelarian yang semakin mencabar dengan lebih 122 juta individu dipindahkan secara paksa akibat konflik dan ketidakstabilan global. Katanya keadaan ini menuntut setiap negara termasuk Malaysia mempunyai dasar yang lebih jelas serta mekanisme pengurusan yang mampu mengimbangi tanggungjawab kemanusiaan dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kedaulatan negara. Tambah beliau, pengurusan pelarian bukan hanya tentang soal pentadbiran tetapi juga soal menjaga keselamatan negara khususnya dalam memelihara ketenteraman awam dan memastikan setiap keputusan yang diambil sentiasa berpaksikan kepentingan rakyat serta kedaulatan Malaysia. Seterusnya, akibat muat naik hantaran berita palsu, peniaga durian dihadapkan ke mahkamah. Seorang peniaga durian berusia 34 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Sepang Selangor atas pertuduhan memuat naik hantaran palsu berkaitan dakwaan penjualan 52 juta liter bahan api ke Filipina menerusi akaun Facebook miliknya April lepas. Nur Hafizul Badrul Hisham, 34 tahun selaku orang kena saman OKS, didakwa membuat dan memulakan hantaran komunikasi dengan niat menyakiti hati orang lain di platform media sosial berkenaan. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-2 Akta sama. Mahkamah membenarkan jaminan RM7,000 dan menetapkan 5 Ogos untuk sebutan semula kes. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di semua platform media sosial bernama Official, Facebook, Instagram, TikTok dan Thread untuk perkembangan terkini dan laporan seterusnya.